Hari ni kita cerita pasal pengalaman aku sendiri race Superbike buat kali pertama di round 1 MSF Superbikes. Macam mana agaknya seorang rider pencen yang berumur 40 tahun, kosong experience race Superbike tapi dapat naik podium di first try dengan sebuah jentera Ducati Panigale yang susah bawa dalam keadaan 100% standard, atau dalam bahasa lainnya standard pekak. Dalam video test head to head S1K versus dengan V4 ni, owner Brab dah buat keputusan untuk jual V4 tu sebab memang S1K rasa lebih sedap, lebih friendly dengan seorang newbie. Memang itu pun plan dia awal-awal. Beli dua-dua, test, mana yang tak best, jual balik. Tapi otak orang-orang motorsport ni memang short sikit. Dia fikir daripada rugi 10,000 ke 15,000 bila jual balik V4 ni, dia decide untuk racekan dulu V4 ni untuk cari sponsor, buat konten dan sebagainya. Tapi V4 ni race dengan objektif yang lain sikit daripada rider-rider sedia ada dalam tim ni. Objektifnya ialah untuk cuba dapatkan podium dalam keadaan V4 ni standard pekak tanpa kacau apa-apa. Oleh sebab asalnya V4 ni nak dijual dan kemungkinan akan dijual juga lepas race ni, dia kena cari rider yang boleh dipercayai untuk tak jatuhkan motor ni masa race. Walaupun nak cuba kejar podium, tapi prioriti dia jatuh ke bawah lagi. Prioriti pertama ialah race dengan selamat, yang kedua baru cuba cari podium. Dalam bahasa mudahnya, kejar podium cuma kalau boleh mampu buat dalam keadaan risiko yang paling rendah sekali. Kalau terpaksa push gila-gila, lupakan. Berpuluh tahun kawan, dia faham sangat dengan karakter aku racing yang rasa sikit-sikit lambat aku progress, tapi aku selamat sikit, risiko rendah. Sebab bila aku laju tu, aku dah betul-betul faham macam mana rasa semua atas motor tu. Walaupun risiko dalam race tu tetap ada, tapi kurang-kurangnya kurang sikit dengan rider yang mindset macam ni. Bila dia offer aku hari tu, mula-mula berfikir-fikir juga dan ambil masa 2 hari untuk decide untuk terima offer ni. Satunya sebab nak pastikan betul tak selari kemahuan dia dan juga kemahuan aku. Jadi bila sama-sama faham yang nak kejar podium tapi bukan dengan risiko yang tinggi, bermaksud tak podium pun tak apa, yang penting selesa dulu, lepas tu baru kejar podium, barulah lagi confident nak terima offer ni. Pada umur 40 ni, fitness pun dah tak macam 10 tahun dulu. Nak ambil lesen racing pun kena buat ECG test untuk orang yang berumur 40 tahun ke atas. Alhamdulillah, walaupun BMI out, tapi ECG test lepas dan race license pun boleh dikeluarkan. Pada umur 40 ni, walaupun nampak macam BMI lebih aku ni, tapi sebenarnya aku tak tinggalkan workout. Seminggu tu 2 hari akan workout berat dan 3 hari workout light-light je. Jadi fitness tu nak kata tip-top tak, tapi bolehlah tahan. 10 tahun lepas aku decide untuk retire daripada racing sebab aku malas nak komitmen dengan racing. Racing ni memerlukan komitmen yang tinggi. Walaupun race cuma 2 hari, tapi preparation dia boleh makan sebulan sebelum tu. Kemudian pada hari race tu sendiri, sebenarnya hari yang sangat kelang kabut, daripada register, scrutineering, prepare motor, paksa track time untuk pastikan tak terlepas session-session. Memang keadaan yang memenatkan. Itu belum cerita duit yang keluar macam air bila racing ni. Baik kali ni ada sponsor. Dan untuk yang dah lama dengan channel ni akan tahu yang aku ada seorang anak sulung yang menghidap autism. Mengkomplekskan lagi untuk aku atur jadual bila nak racing ni. Tapi offer kali ni aku terima sebab satunya, racing sebuah superbike ni ialah impian yang tak tercapai masa aku race dulu. Jadi susah nak tolak peluang yang sekali-sekala je muncul depan mata macam ni. Kemudian yang keduanya, barisan sponsorships yang ada membuatkan isu kewangan dan juga isu preparation race bike tu settle. Kewangan sponsorship cover, maintenance dan juga race preparation Panigale V4S ni 100% diuruskan oleh Cizara Motorsport, bengkel expert Ducati. Dan dapat juga aku arrangement untuk cari ganti support yang boleh tolong jagakan anak autism aku tu semasa minggu race aku pun on. Dengan itu maka title X-Rider tu terbatal secara automatik pada tahun 2025 ni. Race MSF ni ialah race yang unik. Untuk simplifykan seluruh proses racing tu, dia tak kategorikan ikut jentera ataupun spek. Dia kategorikan ikut bracket lap time. Rider boleh pilih mana bracket yang diorang selesa dan ada 5 kategori bracket semuanya. Macam aku cerita sebelum ni, aku ada rasa riak sikit. Oleh kerana aku dah pernah race sebelum ni, aku rasa adapt superbike ni mungkin tak susah sangat. Power dah banyak, tinggal nak pulas throttle je. Tapi ternyata silap. Satu training session selama 2 jam, aku tak boleh adapt langsung dengan Panigale V4S ni. Lap time aku tu cuma layak untuk bracket lap time kategori paling bawah sekali dalam MSF. Itu pun off 5 second lagi daripada masa maksimum. Kalau dah 5 saat daripada masa yang maksimum, sah-sah lah aku duduk belakang-belakang je. Masa ni dah mula menyesal lah, tapi sebab dah terlajak terima offer, orang kata sebelah kaki dah langkah, teruskan aja. Dari segi jentera Panigale V4S ni,
dalam keadaan standard pekat ni sebenarnya tak ada masalah langsung. Dia punya power tu memang cukup banyak, masalahnya cuma nak jinakkan power tu je. Ada beberapa isu kecil yang boleh di cover oleh rider, contohnya macam footrest yang agak rendah sampai kena jalan. Jadi ada turn-turn, contohnya macam turn 5 ataupun turn 15 dan juga turn 1, aku kena compensate dengan hang off lebih sikit untuk jadikan motor tu lebih tegak, jadi footrest tu taklah bersagat dengan jalan. Satu lagi isu ialah throttle standard ni pusingan dia tu agak banyak, jadi tangan tu kena pusing banyak untuk dapatkan full throttle. Masalah minor je. Sampai sesi qualifying pun aku macam orang yang tak reti bawa motor lagi, tapi masuk race 1 tiba-tiba klik, aku tiba-tiba dapat macam mana nak bawa Panigale V4S ni. Mungkin kerana nature masa race tu sendiri, kita punya fokus tu lebih kepada nak bawa selaju yang mungkin, jadi kurang fikir benda-benda lain, terus boleh dapat klik. Untuk pendapat peribadi aku, cara bawa Panigale V4 ni kena sabar sikit, kena pastikan arah motor tu dah betul baru boleh koyak throttle. Walaupun dah tahu dah konsep ni, tapi dari segi masa qualifying dan praktis tak dapat nak praktikkan juga. Bila race baru dapat fokus dan buat betul-betul. Kalau korang cuba nak faham macam mana perasaan ni, bayangkan korang dah lambat pergi kerja. Bila dah kau rush nak pergi kerja secepat mungkin tu, akan ada banyak benda yang kau abaikan. Maybe kau akan skip sarapan, maybe kau akan skip sikat rambut. Sebab masa tu, pada keadaan tu yang penting cuma satu je, kau nak sampai kat office dengan paling minima sekali lambat kau. Sama macam race, kau cuma fikir nak beat orang yang dekat depan kau je, lain-lain semua kau lupakan. Masuk lap kedua je, aku dah break time bracket tu, lebih laju sebanyak 1 saat. Dah warning-warning dah ni untuk kena penalty sebab lebih daripada timing bracket tu. Sistem race MSF ni, bila kau dah pilih timing bracket tu dan kau over, setiap 1 saat kau akan dipenaltikan sebanyak 6 saat. Jadi kalau kau kat kedudukan nombor 1 pun, tapi kau lebih laju daripada bracket, boleh jadi jatuh pergi nombor 10. Jadi total aku auto improve 3 saat daripada sesi qualifying ke race 1 tu. Cuma tak ada rezeki dekat race 1, ada masalah teknikal dan motor mati. Tapi race tu semuanya berjalan lancar dan aku dapat habiskan race pada kedudukan kelima. Ada 5 kedudukan podium dalam MSF ni dan aku dapat kedudukan yang terakhir tu. Maka tercapailah objektif untuk capai podium dengan Ducati standard pekak, dengan seorang rider yang berumur 40 tahun, kosong experience race superbike, dengan fairing standard sebab fairing yang di order untuk race pun tak sempat sampai. Aku tak sorok aku punya kegembiraan kembali ke kancah racing yang memang aku obses ni. Next round 20 April nanti nak cuba improve lagi, dapatkan kedudukan yang lebih tinggi kalau boleh, dan kalau boleh BMI tu baikkan sikit, tak adalah nampak macam beruang atas motor. Terima kasih kepada Brab Motorsports untuk peluang yang boleh dikatakan once in a lifetime ni. Terima kasih Extremo menaja sebagai title sponsor pasukan ni, dan terima kasih Cizara Motorsport. Race preparation Panigale V4 ni perfect. Jumpa lagi dekat round 2 nanti. Aku Nerd, rider nombor 72 Ducati Panigale V4S, No Money Racing by Brab with Extremo.